Besar je. Abang, okey tak tadi? Okey. Antara Ahmad, Muiz dengan Darsa, KFC. Mana best? Okey, abang pilih dua boleh? Okey, abang pilih dua. Apa dia bang? Nah, kita kat mana nah? Kat Sungai Berah. Sungai Besar. Kita kat Sungai Besar. Nak cari makan. Makan sampai jauh sangat. Kita nak makan Ahmad apa? Ahmad Nabil. Ahmad apa? Ahmad fried chicken. Ahmad fried chicken. Ahmad, ya. Yeah. Dia jual ayam goreng. Okey. Jom. Let's go. Let's go. Ahmad. Bu Ahmad. Dah dekat. Lembu. Ahmad. Chicken. Saya nak makan burger. Sibuk ah. Video. Ada ular punya. Itu ular ada. Tak ada. Macam ni nak. Okey, lagi? Satu je. Oh, satu je. Mr. Happy Meal. Ui, besarnya burger abang, tengok burger abang. Ui, besar je. Mak ke bang, mulut? Mak tak? Abang boleh habiskan ke? Boleh habiskan? Jauh. Okay guys, so kita dah selesai tadi makan Ahmad chicken fried. Ahmad fried chicken. Okay. So rasa dia okay, ngam. Semua okay ngam, nampak bayar kan? Okay ngam lah. Okay, kita tanya budak-budak ni. Abang, okay tak tadi? Okay. Antara Ahmad, Muiz dengan Darsa, KFC. Mana best? Okey, abang pilih dua boleh? Okey, abang pilih dua. Apa dia bang? Muiz dengan Darsa. Muiz dengan Darsa. Ahmad ni tak best lah? Ahmad ni bukan tak best. Habis? Terlalu kenyang. Oh, kenyang besar Besar. Bukanlah tak best. Maknanya ayam dia besar lah. Ayam macam Kan? Apa yang abang cakap tu memang betul lah. Ayam ni memang besar bai. So rasa dia okey. Boleh masuk. Siapa Ahmad ni pun aku tak tahu. Tapi korang boleh cubalah. So kalau korang nak cuba, korang boleh pergilah kat dekat dia punya apa nama dia? Kedai Ahmad. Ahmad fried chicken. Okay, atau good. Ahmad Muhaimi. Okay guys, so kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Jangan lupa subscribe.